Hari ni kita berbesar hati nak spot bag ke bawah duli yang maha mulia, Permaisuri Pahang kita. Yang sangat baik, sangat humble, sangat mesra dengan rakyat tu, bos. Saya memang suka dan saya berharap satu hari nanti kita semua anak-anak syurga ni dapat berjumpa dengan dia. Saya suka baju dia, semua ada cape. Kan? Lepas tu, hari tahun lepas, ramai pakai style cape macam tu. Sebab inspired daripada dia, betul. Yes. So, bag yang pertama, bag ni jarang-jarang orang pakai. Saya perasan tuanku ni, dia sangat suka bag yang orang lain tak pakai. Oh, betul lah. Tuanku memang hari tu dia ada balas kat komen dekat Instagram saya. Tapi saya tak pastilah itu real ataupun tidak kan. So, maksudnya dia notice kita. So, korang kalau nak shopping ataupun jual handbag dan juga Rolex, DM kita sekarang. Bye! Tuanku cakap macam ni, alah bag-bag tu hadiah daripada Permaisuri Brunei. Saya jarang pakai bag branded kerana Datuk Rizman tak bagi. Dia kata nanti pakai sama macam orang lain. So, I always go for non-branded bags. So, bila tuanku reply macam tu, saya ingat fake account. Bila saya tengok, rupanya memang Datuk Rizman follow account tu. Tapi followers tak ramai lah. So, private betul lah. I see. Wallahualam kan. So, kemungkinan bag-bag yang tuanku pakai ni hadiah kan? So, ini adalah Dolce & Gabbana Sicily bag. Sicily. Yang ni harga dalam RM6,500 sahaja. Cantik betul lah baju tuanku ni. Ada cape-cape. Nampak betul keibuan-ibuannya. Betul. Nampak ramah mesra. Sangat cantik. Okay, so next bag. Tapi cuba bos perhatikan. Saya tak tahu ni jam ke apa. Tapi memang sangat nice. Bukan mungkin jewelry lah. Tapi ini Fendi Peekaboo. Bukan kat wristlet dia. Oh, jam lah. Jam Tapi jam apa saya tak pasti. Mungkin saya tak pasti. Bulgari kot. Wallahualam. Okey, yang ini adalah bag Fendi Peekaboo. Harga di dalam RM23,000 sahaja. Maksudnya kat sini, maksudnya kat sini orang hadiahkan tuanku bag yang berharga RM20,000 because of the humbleness yang dia hold tu. Faham tak? Oh my god. Setuju kan? Setuju. Tuanku, jemputlah datang kan kalau dia humble ni sebab kita berbesar hati. Mana tahu nak hadiahkan ke orang ke apa ke kan? Jemput datang, saya takut saya menggigil kan? Saya lagi menggigil. Jumpa demam nanti. Yang hebat-hebat ni kita takut. Tidak kelayakan. Betul. So manalah tahu tiba-tiba ada surprise. Betul. Surprise! Kalau datang ke KL bagi tahulah ya kita. InsyaAllah. So kedua-dua pasang handbag tuanku Azizah, harga dia dekat almost RM30,000 sahaja. Saya tak nak cakap. Okay. Protokol. Harganya RM30,000. Jom shopping dan jual melalui Icon Lux. Jimat sehingga 70%, installment serendah RM5 sehari. Jual dan konsign item anda dengan kami. Cepat, DM kita sekarang.